Istiqomah yang realistik. Selalu kalau kita nak buat satu amalan ataupun satu habit baru, kita mesti nak konsisten. Itu adalah satu benda yang boleh kata it's a dream lah for everyone. Tapi secara realitinya, orang awam macam kita, orang biasa macam kita yang banyak halangan tiba-tiba, sebab life memang full of mystery. Kita tak tahu hari itu berjalan macam mana. Ada je halangan itu ini, masa yang tak mengizinkan dan sebagainya. So, istiqamah yang realistik adalah paling mudah untuk kita buat satu sistem yang mana one day miss, it's okay. Yang mana contoh, aku bagi contoh mudah. Kalau kita nak buat habit running, nak berlari kan, sekarang kan trend kan. Kalau kita set, okay, aku nak konsisten, aku nak istiqamah dalam running. Dan istiqamah yang paling realistik adalah bukan kita run streak hari-hari tanpa henti. Antara contoh yang mudah untuk korang buat, yang realistik adalah korang boleh selang-selikan antara satu hari buat, one day in, one day off, one day active, one day off, macam tu. Ataupun cara lainnya, korang usaha betul-betul untuk istiqamah run tu hari-hari. Tapi hari yang korang rasa tak boleh buat tu, korang off. Tapi kita ingat syarat yang tadi aku cakap adalah one day off, it's okay. Bila lebih daripada satu hari, memang it's something wrong. Okay? So itu antara praktis yang korang boleh try untuk konsisten or istiqamah dalam satu amalan or habit yang korang nak buat. Wallahualam.